Hari ini kita ada Mercedes model W176A250 singgah ke tempat kami sebab mengalami masalah absorber yang berbunyi di bahagian belakang. Dan bahagian depannya memang terasa amat-amatlah lembut. Jadi bila kereta ni sampai, saya pun test. Selepas test tu memang saya rasa betul. Memang ada bunyi-bunyian di bahagian belakang dan lembut rasa di bahagian depan. Kemudian saya terus ambil kereta ni dan terus masuk dekat tester mesin untuk kita dapatkan berapakah bacaan ground contact. So dekat sini guys boleh nampak depan kiri 21, depan kanan 23, belakang kiri 22 dan belakang kanan 24. So bacaan yang terlalu tinggi yang melebihi 20 bacaannya. Dan sebab itulah juga kereta ni rasa bergoyang, berbuai semasa kita speeding. Jadi dengan bacaan macam tu kami terus masukkan dekat hoist dan kami buka ke 4 batang absorber. So dengan bacaan macam ni juga boleh nampak formen kami tekan memang teramat-amatlah lembut. So bila lembut tu memanglah tak boleh pikul keberatan W176 ni. Jadi kami ambil sedikit masa untuk kita refurbishkan absorber 176 ni kepada 40% stiff. A few moments later. So setelah siap, sebelum pasang kami minta formen kami tekan. So dekat sini guys boleh nampak firmnya absorber ni memang keras, memang bersesuaian dengan keberatan Mercedes W176 ni. So selepas siap tekan semua, kami pun mulakan proses pemasangan. So selepas siap je, kami terus ambil kereta ni dan saya test di kereta ni. So dekat sini saya dapat rasakan kereta ni rasa firm, padu, padat absorbernya dan tidak rasa berbuai lagi. Dan masalah bunyi-bunyian pun dah hilang. Jadi selepas itu, saya pun terus masuk dekat tester mesin untuk kita dapatkan berapakah bacaan ground contact yang menyebabkan kereta ni lebih stable daripada yang sebelum. So dekat sini guys boleh nampak depan kiri 14, depan kanan 15, belakang kiri 17 dan belakang kanan 17. So bacaannya di bawah 20 bacaan ground contact. Barulah kereta ni lebih stable daripada yang sebelum. Jadi itulah dia cerita untuk Mercedes W176A250. Selepas kita refurbish absorber, perbezaan bacaan ground contact pada mesin, inilah dia yang dapat saya buktikan. Jadi kepada guys kat luar sana yang menggunakan Mercedes W176, ada masalah pada absorber yang berbuai ataupun ada masalah absorber yang berbunyi, senang saja cari saya. Cara dia, you guys kena masuk dekat link bio saya ataupun Roger nombor di paparan skrin. Dan you guys kena pastikan nombor di paparan skrin ni sama dengan link bio saya. So insyaAllah terima kasih guys kerana sudi singgah untuk menonton video saya. So insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kekalkan original absorber dan semoga you guys dipermudahkan urusan dan dimudahkan rezeki. InsyaAllah jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.